Hai guys, kembali lagi dalam segmen Ask Fira. Anda tanya, Fira jawab. Kat sini kita akan jawab segala persoalan anda tentang trading dan produk di Ultima Markets. Jom kita mula dengan soalan yang seterusnya. Soalan daripada Hidayat The 22. Ultima Markets ada sediakan penyata trading tak? Penyata tu dihantar setiap hari atau setiap bulan? Ya. Ultima Markets menyediakan penyata trading harian sekiranya terdapat aktiviti trading dalam akaun anda. Penyata bulanan pula akan dihantar pada hari pertama setiap bulan. Selain itu, anda juga boleh eksport laporan trading sendiri melalui terminal MT4 dengan mengikuti setiap langkah yang berikut. Pilih bahagian account history, klik kanan pada paparan tersebut, pilih Save as Report atau Save as Detail Report. Senang cerita, anda boleh semak penyata yang dihantar secara automatik atau muat turun laporan terus daripada platform MT4. Soalan seterusnya daripada callme_guru. Bank atau kad saya dah potong duit untuk deposit, tapi duit masih belum masuk dalam trading account. Kenapa ya? Sekiranya duit telah ditolak daripada akaun bank anda tetapi masih belum masuk ke akaun MT4 selepas tempoh 1 jam, kelewatan tersebut mungkin berpunca daripada sistem pemprosesan pihak bank. Anda boleh hantar email ke info@ultimamarkets.com menggunakan alamat email yang telah didaftarkan. Dalam email tersebut, sertakan maklumat yang berikut: bukti deposit atau resit pemindahan seperti penyata bank atau pengesahan pembayaran, nombor pesanan deposit anda atau transaction hash sekiranya anda membuat deposit menggunakan cryptocurrency. Maklumat ini akan membantu tim support membuat semakan dan mengkreditkan deposit anda dengan lebih cepat. Soalan seterusnya daripada Slick_Rocket. Kalau ada masalah masa trading, macam mana nak buat laporan dan berapa lama tim support akan balas? Untuk melaporkan masalah trading, anda boleh hantar email ke info@ultimamarkets.com bersama maklumat trading akaun anda. Sertakan juga screenshot atau video yang menunjukkan order anda pada platform MT4 atau MT5 supaya tim support boleh membuat semakan dengan lebih tepat. Untuk pertikaian atau aduan, anda perlu sertakan nama penuh, tarikh lahir, alamat, nombor trading account, nombor order yang berkaitan, penerangan yang jelas mengenai aduan, penyelesaian yang anda harapkan dan juga dokumen sokongan seperti screenshot atau penyata. Untuk isu berkaitan slippage, sertakan nombor trading account, position ID yang terlibat, waktu kejadian, screenshot dan penerangan lengkap mengenai masalah tersebut. Kebiasaannya, isu trading akan disemak dalam tempoh 1 hingga 3 hari bekerja. Okey guys, itu sahaja untuk episod kali ini. Kalau ada apa-apa soalan tentang trading atau Ultima Markets, tulis saja di ruangan komen. Jumpa lagi dalam episod Ask Fira. Anda tanya, Fira jawab. Bye guys!